Assalamualaikum semua. Saya Suziana, berasal daripada Kuala Lumpur. Sekarang saya berumur 43 tahun dan di sini hari ini dan di malam ini saya akan menceritakan pengalaman mengenai kesihatan saya yang telah saya hadapi selama 20 tahun. Sebelum ini memang selepas saya didiagnosiskan mengidap penyakit ni, memang saya putus harapan lah. Sedih, macam tak percaya kan. Jadi dalam selama 20 tahun tu memang saya keluar masuk hospital, makan ubat, tapi dia secara berperingkat lah. Sekarang ni mula-mula tu saya didiagnosiskan mengenai mempunyai penyakit darah yang boleh menyerang antibodi sendiri kan. Lepas tu selepas 5 tahun dia menyerang kepada kulit yang dikenali sebagai penyakit psoriasis, dan akhir sekali pada tahun 2004 dia menyerang bahagian sendi-sendi pula yang dikenali sebagai psoriatic arthropathy. Jadi dalam masa yang sakit tu memang sukarlah, sebab makan ubat, masuk keluar hospital sepanjang tahun, kita pergi check up kan, nak untuk jaga kita punya kesihatan. Tapi pada tahun lepas seorang kawan memperkenalkan, datang ke office memperkenalkan barang produk MXB ni dan cek darah kan. Jadi saya memang masa sebelum ni memang ada pernah jugalah mencuba cari suplemen, tapi tak boleh, tak jadi. Dia reject, lagi worse kan. Selepas yang saya mencuba produk MXB ni, saya yakin untuk mencuba. Jadi saya gunakan Stoken, wristband, rebound cream dengan spirulina sekali. Jadi kesan tu masa mula-mula yang saya pakai Stoken tu memang pening-pening lah, pening. Tapi saya sekaligus semua sekali saya buat semua sekali kan. Jadi dia berkesan lah, sebab sebelum ni saya memang susah nak jalan. Memang kalau orang tengok tu macam sakit ke sangat kan, sebab saya bekerja, tapi saya terpaksa jugalah kan nak cari, nak tanggung jadi saya dalam tempoh 3 hingga 5 bulan saya punya sakit kulit pun dah elok. Lagi saya boleh berjalan laju, tak macam terkedik-kedik. Jadi semua kawan pun perasan. Masa sebelum ni kalau saya makan ubat, sebelum saya gunakan produk MXB ni, saya memang lemah, tak boleh buat kerja rumah langsung. Balik kerja je, campak terus tidur. Tapi selepas saya menggunakan produk ni, saya boleh buat kerja rumah seronok, gembira, happy semua, dan boleh pergi berjalan keluar. Walaupun baru-baru ni memang saya dimasukkan ke ward, tapi saya rasa gembira sebab saya tahu dengan menggunakan produk MXB ni, sebab berbeza lah. Sebab sebelum ni kalau saya masuk ward, saya nak pulih lambat. Tapi bila saya menggunakan produk MXB ni,
saya pulih dengan cepat dan terus daripada keluar ward tu saya dah boleh bekerja seperti biasa, sehingga tak ada rasa letih dan happy lah, walaupun tak sihat kan, tapi masih gembira sebab tahu ada suplemen yang boleh membantu saya, membantu kehidupan seharian saya. Jadi saya nak nasihatkan pada kawan-kawan yang mana yang ada penyakit tu kan, cubalah produk MXB ni. Sebab saya sebelum ni memang berbeza. Kalau sebelum ni memang kalau makan ubat tu memang terus flat lah. Tapi bila saya makan, saya rasa yang spirulina ni lah yang banyak membantu saya mempunyai tenaga untuk bekerja, sebab memang tak rasa letih langsung dan boleh buat kerja seperti biasa. Itulah pengalaman saya yang saya makan, maknanya daripada tahun lepas lah, dan start daripada daripada tahun Raya Haji tahun lepas. Jadi saya memang nak berterima kasih kepada kawan saya yang yang memperkenalkan produk MXB, Kak Zaleha, dan produk MXB ni sendiri. Dan saya insya-Allah, kalau diizinkan Allah, memang saya kalau nak ikutkan, memang penyakit ni memang tak boleh nak sembuh lah, memang dah ada dalam badan saya ni. Tapi saya masih gembira sebab dengan adanya produk MXB ni saya boleh buat kerja dan bekerja untuk mencari nafkah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Suziana kerana tepuk tangan buat Puan Suziana kita.